antara yang saya sangat suka dengan AI Studio ni string. Sebelah kiri ni ada string. String ni apa dia? String ni kita boleh bercakap dengan dia. Kita boleh bercakap dengan dan saya boleh share screen saya. Saya boleh share the whole screen. Saya share screen atau saya boleh buka webcam untuk dia tengok sesuatu ataupun saya share screen. Bila saya share screen, sepatutnya saya pilih entire screen. Saya pilih entire screen, saya share screen. Hello, Jemina. Hello, what can I do for you? Boleh saya bercakap bahasa Malaysia? Ya, saya boleh berbahasa Malaysia. Apa yang boleh saya bantu? Anda nampak tak skrin saya sekarang ni? Ya, saya dapat melihat skrin anda. Skrin ini menunjukkan perkara apa? Skrin ini menunjukkan Google AI Studio, terutamanya ciri stream real time. Ada perkara tertentu yang anda ingin saya perhatikan? Okey, sebelah kiri itu ada menu generate media. Apakah tujuan menu generate media? Saya nampak menu generate media di sebelah kiri. Adakah anda mempunyai soalan tentangnya? Apakah fungsi menu generate media? Fungsi menu generate media adalah untuk menjana media seperti image atau audio menggunakan model AI. Anda boleh memasukkan teks atau parameter lain dan AI akan mencipta media berdasarkan input tersebut. Adakah anda ingin tahu lebih lanjut tentang jenis media yang boleh dijana atau cara menggunakannya? Okey, bagaimana saya nak mula untuk janakan media? Untuk memulakan penjanaan media, anda perlu memilih jenis media yang anda ingin jana, sama ada image atau audio. Selepas ITU, masukkan teks atau parameter lain yang berkaitan dengan media yang anda ingin hasilkan. Akhir sekali, klik butang Generate atau yang serupa untuk memulakan proses penjanaan. Adakah anda mahu saya memberikan contoh khusus tentang cara menjana image atau audio? Anda boleh nampak tak skrin saya tu berkenaan dengan apa sekarang ini? Ya, saya nampak anda sedang menaik Canva.com di belakangnya. Adakah anda ingin saya menerangkan lebih lanjut tentang Canva? Okey, bagaimana saya nak lukis gambar untuk cover TikTok? Tak lagi. Asal guna-guna kat Setelah anda pakai Canva, anda boleh menggunakan dengan mencari tempat yang sesuai. ni kita boleh upload daripada Anda boleh letak elemen recommended lain mengikut cita rasa. Adakah anda mahu saya menggunakan Okey, mulakan dengan saya nak akses di mana dalam skrin ini? Untuk mencari template, anda boleh melihat di bahagian atas halaman utama Canva. Ada butang yang bertuliskan templates. Adakah anda nampak butang ITU? Sebelah atas atau sebelah kiri? Butang templates berada di bahagian atas, di tengah halaman, di bawah tajuk What will you design today? Ia bersebelahan dengan butang Your Designs dan Canva AI. Adakah anda dapat melihatnya sekarang? Okey, saya sudah klik template. Jadi seterusnya apa yang saya perlu buat? Setelah anda klik templates, anda boleh menggunakan bar carian di bahagian atas halaman untuk mencari template khusus untuk TikTok cover. Type TikTok cover di bar carian tersebut. Selepas ITU, anda boleh memilih daripada pelbagai template yang dipaparkan. Adakah anda mahu saya teruskan dengan langkah seterusnya selepas ITU? Okey, saya dah type TikTok cover, kemudian? Seterusnya, anda boleh memilih template yang anda suka dari hasil carian. Klik pada template ITU untuk mula menyesuaikannya. Adakah anda sudah memilih satu template atau jumpa lagi?